Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini matematik tingkatan 1. Tak pastilah form 1 mereka belajar saya mana kan. Tetapi saya rasa kamu dalam keadaan yang sangat kritikal lah untuk tahun ini. Okay? Tapi saya akan sambung dengan tugas saya masuk bab 6. Kita nak saya nak ajar tentang, nak share tentang persamaan linear tapi satu pun boleh ubah. Ini senang je, tak susah, kacang putih. Very easy. Tak susah. Kejap, kenapa dia macam terlampau sangat? Okay. Dia tak susah sangat. Persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Maksudnya ada satu anu je. Jadi sedang. Ini lah basic. Lepas kita belajar algebra, you kena belajar persamaan linear. Kita nak cari nilai. Okay. So, sebagai pelajar tingkatan 1, kamu kena tahu apakah dia persamaan linear satu pun boleh ubah. Contohnya saya boleh bagi 3pi tambah 2. 1. Dia ada satu pun boleh ubah je. Yang kedua, dia kata 6m tambah 1. Kita ada 6. Dia boleh jadi macam ni, m tambah 1. 6m tambah 1. Kemudian dia sama dengan m per 4. Tak ada masalah. Boleh ada m di sebelah kiri dan kanan. Tak ada masalah. Inilah contoh persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Kalau yang bukan macam mana? Yang bukan ni biasanya dia mempunyai kuasa lebih atau mempunyai lebih daripada satu anu. Contoh ni lah. 4x tolak 2y. Yang ni persamaan linear. Tapi ni bukan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Ni persamaan linear 2 pun boleh ubah. Okey, yang ni kamu akan belajar semasa apa tu? 6.2 kamu akan belajar. Okey, masa 6.2 kamu belajar yang ni. Kamu kena selesaikan persamaan serentak. Bab 7. Okey. Kemudian kita juga ada yang ni. Yang ni pun bukan. Kalau ada something kuasa 2. Okey. Contoh saya boleh bagilah. Ini contoh daripada buku-buku latihan. Tak ada masalah. Senang je. Okay. Yang ni sangat senang. Algebra is interesting. Tapi yang ni tak susah sangat. Cuma kamu kena tahu dia ada penyelesaian secara terus ataupun dia bagi dalam bentuk masalah. Masalah ni susah sikit lah. Jadi awak kena hati-hati masa kita nak baca soalan yang berkaitan dengan masalah. Sekejap, saya ambil pemadam sekejap. Tak ada apa-apa interesting sangat. Masih hari ni sangat simple je. Form 1 matematik sangat mudah. Okay. Sangat senang. Tak susah pun. Okay. Tingkatan 1 ni kamu kena master lah. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Then you can go forward. 1, 2, 3, 4 kamu tak pergi forward yang susah sikit. Okay, jom kita selesaikan. Benda ni pun senang je lah nak selesaikan. Tak susah pun. Okay, cuma kita tahu teknik dia senang. 3H tambah 7 sama dengan 4H tolak 2. Ini simple saja. So, sebelum awak nak selesaikan, kita kembangkan dulu. Kita kembangkan kepada 3 dengan H kita darab, 3 dengan 7, 4 dengan H, 4 dengan 2. So, kita dapat 3H tambah 21 sama dengan 4H tolak 8. So, H kita sekarang ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Dua-dua tempat ada. Jadi, apa kita kena buat? Kita kena asingkan. Nombor dibagi di satu bahagian dan anu dengan nombor di satu bahagian. So, kamu kamu harus asing-asingkan lah. Jadi, apa awak boleh buat lah. Awak ambil 3H atas sebelah sini, tolak dengan 4H. Negatif 8 tolak 21. So, kita akan dapat sini negatif H sama dengan negatif 29. Okay. So, negatif sebelah kiri dan kanan. Apa kita boleh buat? Kita boleh just mansuhkan negatif tu. H sama dengan 29. Simple. Tak susah. Okay. Senang saja. Ambil satu lagi contoh. Ada berkaitan dengan pecahan. Okay. Ini satu contoh yang simple. Saya buat satu lagi contoh. Okay, siapa yang nak screenshot boleh cepat-cepat screenshot kalau kamu nak. Kalau tak nak, saya nak padam. Saya nak pergi pada satu lagi contoh. Okay.
So siapa yang ambil SPM, untunglah saya buat 1 hari setengah jam live. 1 hari setengah jam, 1 hari setengah jam. So anda boleh ulang kaji semua apa yang anda ulang kaji. Anda punya maths daripada zero become power. Okay? Ya, negatif jadi positif. Okay. So 3G tolak 1 per dengan 4 sama dengan 2 tolak G. Sekarang kita ada pecahan di belah bawah. Maka kalau kita ada pecahan di belah bawah macam ni, apa kita harus buat? Kita kena alamak, mana pergi mana? Okey, tak apa. Kita kena bawa 4 ni ke sebelah sini. Okay. So kita akan dapat 3G tolak 1 sama dengan 4 2 tolak G. So ini kita boleh kembang. So bila kita kembang yang ini, apa kita buat? Campak 4 ke sana. Yes, campak je. So 3G tolak 1 sama dengan 8 tolak 4G. G bawa ke sebelah kiri awak. Kemudian kita dapat 3G tambah 4G sama dengan 8 tambah 1. Di sini negatif merentasi tanda sama dengan jadi positif. Okay? Tak susah pun, senang je. Okay? Kacang putih je ni. 7G sama dengan 9. G sama dengan 9/7. Siap. Easy peasy. Okay? Kau kembangkan, bila kita kembangkan, kita bukan kembang di depan saja, belakang pun kita kena darab. Okay, Naim? Okay? Okay? Simple as that. Tak ada susah. Bagi satu lagi contoh. Okay, let's go. Contoh ni pun ada kaitan dengan pecahan juga, tapi pecahan dia pecahan tunggal. Maksudnya dia tak ada share dengan atas. Dia tak share dengan benda ada yang atas tu. Dia 2/3M. Alamak. Okay, 2/3M tolak 1 sama dengan 4 tolak M. So ni ada negatif M. Negatif M ni macam negatif 1M. Okay. Nak darab dengan 3 pun boleh. Up to you. Kalau saya boleh awak darabkan 3 semua pun senang. Awak boleh hilangkan pecahan. Tapi kalau awak boleh bear dengan pecahan, awak just bear lah. Okay. Kalau saya tak suka buat macam ni. Saya suka darabkan semua dengan 3. Okay. Darabkan semua dengan 3. Awak darabkan 3, awak akan dapat sini 2M tolak 3, 12 tolak 3M. Pecahan dah hilang. Darab 3 ni kena darab, yang ni kena darab 3, yang ni darab 3, yang ni darab 3, yang ni darab 3. So 2M tambah 3M sama dengan 12 tambah 3. So kita dapat 5M sama dengan 15. Maka M saya akan jadi 15. Sini hubungannya darab. Pergi ke sebelah kanan jadi bahagi. Okay. So kita akan dapat 3. Tujuan saya darabkan dengan 3, saya nak hilangkan pecahan. Kalau awak tak nak buat macam tu, awak boleh buat macam biasa. Tak ada masalah. Okay. Tingkatan 4 hari Ahad. Okay. Masa sama 7.30 sampai 8. Okay. Hari ini jadual saya tingkatan 1. Okey. Kita punya persamaan linear ni, okey. Dia boleh juga beri kita soalan dalam bentuk masalah. Contoh saya bagi satu rajah. Okey, saya bagi satu rajah segitiga macam ni. Okey. Rajah ni dikata ni 3x sama 4. And yang ini dipanggil 12 cm. Ini dalam bentuk cm lah. Dia kata rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak jika luas segitiga adalah 96. Okey. Luas segitiga adalah 96. So kita cari nilai x. Okey. Cari nilai x. Find what is x. Okay, kita cari apakah x.
So kita kena buat rumus luas. Okay, rumus luas di mana awak kena buat luas segitiga. Okay, formulanya setengah darab tapak darab tinggi. So setengah darab tapak. Tapak saya 12. Tinggi saya 3x tambah dengan 4 sama dengan 96. So selesaikan, ada dapat jawapan untuk x. Okay, tajuk bab 6 persamaan linear 6.1. Okay, 6.1 saja. 6.2 next live, minggu depan. Kita akan buat persamaan linear serentak. Dia lepas bab 5, tingkatan 1 punya maths interesting. Tingkatan 2, bab 2 dah interesting dah. Tingkatan 3 macam slow sikit. Dia bayar, ada banyak apa tu kita panggil, dia ada topik-topik macam nak kena lukis, ada locus dalam 2 matra. Dia slow sikit. Kemudian kita kena cari x sekarang. Setengah darab panjang darab tapak. Itu formula dia. Segitiga punya formula. Setengah darab tapak darab tinggi. Saya suka buat macam ni lah. So that punya formula saya gunakan ni. So awak just mansuhkan ni dapat 6. 3x tambah 4 sama dengan 96. 96 bagi 6 kita boleh buat. Pasal dia lah nombor. Waalaikumsalam. Nasib baik saya nampak. Siapa yang bagi salam saya tak nampak, saya minta maaf ya. Bukan saya tak nampak kadang-kadang. Terima kasih. So 3x tambah dengan 4, kita dapat 96 bagi 6, kita dapat 16 kot. 16 tolak 4, 12. 12 bagi 3, 4. Yes, beautiful. So 3x tambah 4 sama dengan 16. So 3x sama dengan 16 tolak 4. So 3x sama dengan 12. Maka x adalah 12 bagi 3. X sama dengan 4 cm. Sampai ke tahap macam tu dia boleh tanya awak soalan. Okay. 1/2 tu bagi dengan 12 kan ke? Ya, 1/12 darab dengan 12. Bukan bahagi. Okay. Kenapa tak darabkan saya? Kerana saya tahu kalau saya darab balik, saya akan divide balik. So, saya ambil nombor dengan nombor ni senang untuk saya divide, saya terus buat. So, saya tak payah pening kepala. I cuba cari cara yang terbaik. Okay. L di sini luas. Yes, betul. Ni luas. Okay. Kalau you kembangkan pun jawapan sama je. Tapi nombor dia besar. That's all. Sama je. Tak ada apa beza. Okay. Kenapa 12x? Bukan 12x. 12 tu darab. Okay. 12 tu darab. X macam ni simbol. X macam ni simbol. Kalau darab kita kali. Ni X. Ini darab. Ni darab. Bukan X. X macam ni. This is your X. This is darab. Okay. So kena pandai tengok simbol matematik. Okay. Kalau kamu nak gunakan kurungan pun boleh, tak ada masalah. Buat kurungan lah. Setengah darab 12 darab 3x tambah 4 pun boleh. Carry on. Okay. Tak ada masalah. Okay. Saya try buat satu lagi soalan. Masalah. Tapi ni bukan ada gambar tak? Tingkatan 1 ada X dan Y. Alah, senang je tingkatan 1. Tingkatan 5 pun senang je. Tak susah pun. Kan? Ya, persamaan ini nanti kita akan belajar dekat 6.2. 6.2. Senang je. Tingkatan 5 semua senang, tak susah pun. Just have to be a lot of practice and you should be able to get it. No problem. Asas nombor pun senang je. Untuk saya semua senang lah. Tak ada masalah. Masa saya dah mengajar pun lama lah. So of course senang lah kan. Hampir 20 tahun mengajar. Kalau saya cakap susah untuk saya macam mana kan. So kamu pun kena cakap benda yang sama. Benda ni saya boleh buat. Saya boleh buat. Cikgu soalan untuk 5x. Apa ni? Ada tak soalan tu biasa yang masuk exam tapi saya tak dibuat? Apa tu?
Differentiation lagi senang. Form 5 tak susah lah. Form 5 senang. Okay. Let's say persamaan linear. Ada tak soalan berkaitan dengan tadi segitiga tu? Dia bagi perimeter hanya perimeter kacang putih sangat. Susah sangat. Senang sangat. Kan? Sana cikgu tak pernah ambil exam SPI, SS. Saya jenis lain lah. Saya KBSM. KSSM senang lah. Tak susah lah. Apa yang susah pasal KSSM? Apa yang susah pasal KSSM? KSSM lagi senang dari KBSM lah. Kamu tak tahu ke? KBSM zaman kita, kebat dah ada dah. Dah wujud daripada zaman berzaman lagi. Dia tak bagi tahu pun kebat. Tapi memang dah ada. KSSM semua senang. KSSM semua. Sama KBSM kita tahu topik yang masuk. Semua ada. Apa susah? KBSM. Dia ringkaskan KBSM di bawah KSSM. Betul. Itu saya agree. Pasal apa? Physics dulu saya belajar. Saya belajar tentang gate logic, or, and, nor, semua ada. Ya SK or belajar tu. Dalam fizik saya sudah belajar. Kamu memang dah kena buang. Lepas tu dalam bab elektromagnetik tu, ada bahagian yang tak ajar lagi. Dia sudah scrap. So kamu belajar sikit je. Okay? Tak banyak pun. So bersyukurlah. Zaman saya pun form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, math semua keluar. Okay? Senang je. SPM is easy. Nanti orang masuk universiti dah tahu. Okay, cikgu boleh tak soalan segi 4 tepat panjang dia 4x, tinggi ni cari lebar. Apa dia punya soalan dia? Adakah perimeter ke? Ada dia punya luas ke? Kamu tak bagi saya apa-apa. Kalau bagi tahu saya boleh buat. Dia kalau macam tadi orang tanya tu segi 4 segi 4 segi 4 dia ada macam tu tapi dia bagi macam perimeter je. Senang sangat lah. Dalam buku ni senang, saya tak susah. Mana bab 6 saya? Sekejap. Bab 6 yang ni. Yang ni saya rasa boleh buat lah. Mental calculation pun boleh buat. Easy saja. Tapi yang ni tak bagi luas. Dia bagi perimeter. Dia bagi 2x tambah 3. Lepas tu dia bagi 3x tolak 1. Lepas tu dia kata perimeter dia adalah 54 cm. Cari x. Ni pun senang. Tak susah. Quite easy. Anda boleh buat. Luas dia 37. Okay. Luasnya 37. Sekejap saya buat untuk awak. Saya cari soalan awak kejap. 4x tolak 6 dengan 8 tolak 2x. Luasnya berapa? 36. Saya tengok sama ada soalan dia boleh kita buat pemfakturan tak. Kadang-kadang bila soalan dia tak boleh buat pemfakturan, kadang-kadang nombor bagi just random, tak boleh tau. Tu saya cakap, pastikan soalan dia genuine. Kamu ambil. Okay? Genuine. CBG macam apa kamu nampak dekat exam. Kalau kamu suka-suka petik, kita buat pemfakturan, tak betul. Cekadot goreng. Ni soalan awak kan? So awak just buat persamaan kuadratik lah. Yang ni bukan algebra lah. Bukan satu ni. Ni untuk SPM ni level. So kalau awak kembangkan dapat 32x. Saya try buat. Tolak 8x kuasa 2. Tolak 48 dengan tambah 12x. So yang ni akan dapat negatif 8x kuasa 2. 32 dengan tambah 12. 44x. Negatif 48 dengan 36. Kita tolakkan yang dapat berapa? Akan dapat 84. So negatif 8x kuasa 2 tambah dengan 44x tolak 84 sama dengan 0. So ini kita boleh bahagi dengan 8. 8 tak boleh.
Okay. So awak kena awak bagikan dengan negatif 2. Bila saya bagi dengan negatif 2, saya hilangkan negatif kat depan. So 4x kuasa 2 tambah dengan ni akan jadi tolak. Tolak 22x tambah dengan 42. Kita try. Kadang-kadang kita nak factorization. Bagi 2, 2x kuasa 2 tolak 11x. Saya ada ajar prinsip akaun lah, tapi saya punya prinsip akaun tak begitu bagus sangat. Okay. So saya cakap. Saya nak 7 kat sini, saya nak 3 kat sini. Boleh dapat tak? 14 dengan 3, 11. Okay. So saya nak negatif. So negatif 14 tambah kosong. Maka X saya ada 2 jawapan. Negatif 3/2 dengan X7. Dah siap kodok goreng jawapan awak. Tapi you kena pilih. Yang ni X tak boleh pakai lah. Pakai X7. Okay. Prinsip account saya ada kelas. Tadi tak ada buat offline. Tak ada buat online. Saya punya kelas is offline kelas. Nanti insyaAllah bila ada masa kita akan buat. Okay. Saya punya kelas tuition saya tak ada buat kelas online lah. Saya tak menang tangan. Seriously. Itu apa nama dia, saya dah tak ada masa. Okay. Tapi saya punya kelas is offline because masa saya dah penuh. So saya minta maaf lah. Okay. Kalau buat penyempurnaan kuasa 2, yes, X yang ni kena buang negatif 8. Itu admax. Okay. So saya stop di sini. Anda boleh ambil. Nanti saya jumpa lagi pada insyaAllah esok kita buat matematik form 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. InsyaAllah. Kalau ada masa. For Laila. X7. Kenapa? Tunggu kejap. Kenapa freeze? X awak 7. Yang tanya tadi. X7. Kan dah bagi tahu kat sini X7. Ada 2 jawapan. Satu saya letak X. Satu letak ni. So jawapannya adalah X7. Okay? Nasib baik saya nampak. X7. Tak boleh ambil negatif lah. Pasal kalau tak negatif sini, dia akan dapat semua negatif. Okay? Okay, bye. InsyaAllah, amin. Saya doakan.